Fiza, emas ni best ke? Tapi ASB ada dividen. Saham pula boleh naik lagi laju. Okey, kejap. Okey, emas ni memang tak sama macam ASB dan sebenarnya itu yang buat emas ni lagi penting untuk simpanan kita. Masalahnya ramai orang hari ni bila beli emas dia compare cara emas bagi untung dengan cara ASB ataupun saham bagi untung. Last dia confuse. Bila tak nampak dividen dia rasa emas ni tak berapa nak untung. Okey, Fiza bagi cara yang mudah untuk kita faham. ASB dengan tabung haji, untung dia datang daripada dividen tahunan. Saham pula, untung dia daripada harga naik turun bersama dengan risiko market. Tapi emas yang macam ni, okey, emas ni tak bagi dividen, betul. Tapi emas ni ada fungsi yang ramai orang terlepas pandang. Contohnya, emas ni simpanan nilai di mana ia kalis inflasi dan dia protect kekayaan kita daripada duit kita makin mengecil. Sebab itulah emas ni tak patut masuk kategori nak cepat kaya. Emas ni kategori nak kaya kekal lama. Dan kalau kita nak buat duit yang lebih cepat dengan emas, strategi dia adalah berniaga emas ataupun jadi dealer public gold macam Fiza. Yang ini paling sesuai untuk orang yang nak bina kerjaya dan nak tambahkan income tambahan. Kita jadi dealer syarikat emas yang dipercayai macam public gold ni dan kita bantu orang mula simpan emas dengan betul. Dan setiap kali bila ada orang nak beli emas melalui kita, public gold akan bayar insentif ataupun komisen. Masa orang lain tunggu dividen setahun sekali, kita boleh buat income secara konsisten sambil bantu ramai orang celia keuangan. Kalau tuan-puan nak Fiza guide jadi gold saver ataupun gold investor ataupun dealer public gold, boleh DM Fiza sekarang ataupun tekan link sign up dekat bawah tu. Fiza bantu step by step sampai tuan-puan faham strategi yang sesuai untuk target yang kita nak.